Langit malam sarat misteri, bintang berkelip menyulam naratif sunyi. Manusia terus melangkah mencari erti dalam keberhidupan yang tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam konteks kewujudan manusia, setiap individu hakikatnya merupakan seorang pengembara dalam pentas kehidupan ini. Sama ada disedari mahupun tidak. Kehidupan tidak pernah bersifat tetap. Sebaliknya, sentiasa berubah, bergerak dan menguji setiap jiwa yang melaluinya. Ada yang mengembara demi mengejar kejayaan, ada pula yang mencari ketenangan, dan ada juga yang tanpa sedar sedang mencari makna diri mereka sendiri dalam perjalanan hidup yang panjang dan tidak menentu. Pada hari ini, saya, Noraudah binti Muhammad Rizal dari Sekolah Menengah Kebahasaan Batu Kawan akan membicarakan sebuah karya pengembaraan yang syarat dengan unsur falsafah, simbolik dan renungan kehidupan, iaitu Nangro Sang Kembara, karya Ramli Anwar Mursyid. Karya ini dihasilkan oleh Ramli Anwar Mursyid, seorang novelis yang terkenal dengan gaya penulisan yang bersifat sinematik, mendebarkan dan penuh ketegangan. Namun, pada masa yang sama, syarat dengan nilai falsafah, spiritual dan kemanusiaan. Keistimewaan beliau terletak pada kebolehan menggabungkan unsur hiburan dan pemikiran secara seimbang, menjadikan setiap karya bukan sekadar bacaan tetapi satu pengalaman yang memberi kesan mendalam terhadap pembaca. Novel ini bukan sekadar kisah pengembaraan seorang insan tetapi merupakan gambaran kepada perjalanan manusia dalam mencari makna diri, keteguhan jiwa dan hakikat takdir dalam kehidupan. Kisah ini berpusat kepada watak utama, Saifuddin, seorang individu yang pada awalnya menjalani kehidupan yang tenang dan stabil sebelum akhirnya ditarik oleh takdir ke dalam satu perjalanan yang penuh ketidakpastian. Pada peringkat awal, Saifuddin berada dalam keadaan hidup yang tidak terlalu dibebani oleh persoalan makna kewujudan. Namun, satu perubahan besar dalam kehidupannya telah meruntuhkan nyusun keselesaan tersebut. Lalu, memaksanya meninggalkan kehidupan yang lamanya dan memulakan satu kembara yang tidak pernah dijangka. Pada permulaan perjalanan itu, Saifuddin berada dalam keadaan kabur dan tidak mempunyai arah yang jelas. Namun, seiring dengan perjalanan masa dan pengalaman yang dilalui, beliau mula berdepan dengan pelbagai cabaran, konflik dan ujian yang menguji bukan sahaja kekuatan fizikal tetapi juga ketahanan mental, emosi dan prinsip hidupnya. Setiap peristiwa yang dilalui dalam kembara tersebut secara perlahan-lahan membentuk cara fikirnya terhadap kehidupan. Apa yang pada awalnya hanya dianggap sebagai perjalanan biasa, akhirnya berubah menjadi satu proses perubahan diri yang sangat mendalam. Semakin jauh beliau melangkah, semakin jelas bahawa perjalanan itu bukan sekadar pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi lebih kepada proses memahami hakikat diri, kehidupan dan makna kewujudan seorang insan. Persoalannya, adakah Saifuddin benar-benar sedang mengusuri dunia yang nyata atau sebenarnya sedang berhadapan dengan dirinya sendiri yang selama ini tersembunyi dalam kekeliruan jiwanya? Tema utama novel ini ialah pengembaraan sebagai simbol kepada pencarian identiti dan makna kewujudan manusia. Namun, di sebalik naratif tersebut tersirat satu hakikat yang lebih mendalam, iaitu bahawa manusia sentiasa berada dalam proses menjadi dan berubah sepanjang hayat. Novel ini menjelaskan bahawa kehidupan bukan bersifat lurus dan mudah difahami. Sebaliknya, merupakan satu perjalanan yang penuh dengan perubahan, ujian dan pengalaman yang membentuk jati diri seseorang. Watak Saifuddin digambarkan sebagai seorang individu yang memiliki ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Namun, pada masa yang sama berhadapan dengan konflik dalaman yang kompleks. Beliau bukan sekadar seorang pengembara dalam bentuk fizikal, tetapi merupakan simbol kepada manusia yang sedang mencari makna kewujudan dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Perjalanan yang dilaluinya bukan sahaja mengubah keadaan luarannya, tetapi juga membentuk perubahan dalaman yang besar dalam dirinya. Saifuddin bukan sekadar watak dalam cerita, tetapi gambaran kepada jiwa manusia yang sedang berusaha memahami identiti diri dalam kehidupan yang luas, kompleks dan tidak mempunyai kepastian mutlak. Keistimewaan novel ini terletak pada keupayaan penulis menggabungkan unsur penggambaraan, simbolik, psikologi dan falsafah kehidupan secara seimbang. Gaya penulisan Ramli Anwar Mursyid yang bersifat imersif dan reflektif menjadikan pembaca bukan sekadar mengikuti jalan cerita, tetapi turut merasai perjalanan emosi dan pemikiran watak utama. Novel ini berjaya mengangkat idea bahawa setiap perjalanan luar sebenarnya mencerminkan perjalanan dalam manusia yang penuh dengan konflik, pencarian dan penemuan diri.
Seperti seorang insan yang melintasi perjalanan yang panjang tanpa peta, tanpa arah dan tanpa kepastian destinasi. Begitulah Saifuddin terus melangkah dalam ruang ketidakpastian. Namun, setiap langkah yang diambil membentuk dirinya secara perlahan tetapi pasti. Kesimpulannya, Nang Rawson Kebara bukan sekadar sebuah kisah pengembaraan, tetapi merupakan satu wacana kehidupan yang syarat dengan nilai kerenungan, simbolik dan makna kewujudan manusia. Ia mengajar kita bahawa setiap insan adalah seorang pengembara dalam pentas kehidupan ini, sama ada mereka menyedarinya ataupun tidak. Akhirnya, kita menyadari bahawa perjalanan hidup bukan hanya tentang destinasi yang ingin dicapai, tetapi tentang proses memahami siapa diri kita sepanjang perjalanan itu berlangsung. Itu sahaja bicara buku dari saya. Sekian, terima kasih.